Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amnia Risa binti Kamarul. Dan saya Rajana Amani Soleha binti Raja Muhammad Zahruddin. Kami akan mempersembahkan tajuk yang menarik pada hari ini, iaitu kuasa sembunyi graviti bumi. Apa yang awak sedang main ni, Amani? Kenapa main lampu-lampu plastik? Saya cuba apungkan plastik ni, tapi tak berjaya. Asyik jatuh je. Puas saya lambungnya tinggi-tinggi, tapi tetap jatuh. Memanglah plastik ni akan jatuh, Amani. Bukan sahaja plastik, tetapi semua objek pun akan jatuh. Kita pun akan jatuh ke bawah juga. Kenapa ya jadi macam tu? Betul ke awak nak tahu? Mestilah. Dengar ni ya. Bola melantun jatuh ke lantai, tupai pun jatuh bila tergelincir, graviti tarik semua ke pusat bumi. Daya tak nampak tapi kuat tarikannya. Graviti atau gravitas dalam bahasa Latin bermaksud berat. Graviti adalah satu daya yang menarik semua objek ke pusat bumi. Kita tak nampak tapi kita rasa kesannya pada setiap hari dan setiap waktu. Arisa, cuba tengok ni. Jatuh. 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 Jatuh lagi. Sebab apa ya? Sebab graviti. Cuba awak lihat saya pula. Saya naik tinggi. Apabila saya melompat, saya jatuh ke bawah semula. Tengok saya pula. Saya akan lambung air ni ke atas. Air ni jatuh ke bawah pula. Habis basah. Semua objek tertarik pada pusat graviti bumi. Pusat graviti bumi? Tapi di mana letaknya pusat graviti bumi ni ya? Inilah gambar pusat graviti bumi. Pusat graviti bumi terletak di tengah-tengah pusat bumi. Semua objek seperti tumbuh-tumbuhan, objek, manusia, bangunan, haiwan, kenderaan dan lain-lain akan tertarik pada pusat graviti bumi. Inilah kita namakannya daya tarikan graviti bumi. Saintis terkenal dengan Sir Isaac Newton menjumpai satu fakta kajian apabila melihat sebiji apel jatuh ke atas tanah. Tak kiralah objek ringan ataupun objek berat, semua objek akan jatuh ke bawah juga. Ini kerana daya tarikan graviti bumi. Tapi kan Arisa, saya terfikirlah kenapa burung boleh terbang ke atas? Dan kenapa kapal terbang boleh terbang tak berjatuh ke bawah? Hebat soalan awak, Amani. Kejap-kejap, saya Google ya. Baru saya teringat. Burung boleh terbang sebab sayapnya menghasilkan daya angkat lawan graviti. Apabila kepalanya berhenti, burung itu akan jatuh ke bawah semula. Begitu pula dengan kapal terbang. Kapal terbang mempunyai daya angkat sangat kuat. Apabila enjinnya berhenti, kapal terbang akan jatuh ke bawah semula. Saya terfikirlah, kenapa astronaut boleh terapu-rapu di angkasa ya? Di angkasa pula terdapat graviti sangat lemah berbanding bumi. Sebab itulah astronot terapung-apung di angkasa. Oh, macam tu. Kepentingan graviti bumi. Cuba bayangkan kalau di bumi ini tidak mempunyai daya tarikan graviti bumi. Cuba lihat ini. Belon terapung-rapung. Wah, hebatnya semua belon itu terapung-rapung di udara. Belon tidak berada di kedudukan yang tetap. Ia berpusing-pusing terapung di udara. Setiap warna pada belon itu berada kejap di atas, kejap di bawah. Di angkasa, makanan terapung. Cuba awak makan ni. Buka mulut. Susah je kalau semua makanan terapung di udara. Betul. Cuba bayangkan semua objek terapung di udara.
Nak tidur terapung, nak main terapung, nak duduk terapung, nak menulis terapung, nak pergi tandas pun terapung. Susahnya kalau semua objek terapung di udara. Semua objek tidak berada di kedudukan yang tetap. Aktiviti akan menjadi sukar. Tanpa graviti, air tidak dapat mengalir di sungai. Pokok pun tak tahu mana yang atas, mana yang bawah. Kesimpulannya, dengan adanya daya tarikan graviti bumi, yang pertama, objek akan jatuh ke bawah. Yang kedua, objek ada pada kedudukannya. Yang ketiga, sistem suria serta planet akan ada pada kedudukannya. Rasa syukur, rasa syukur ada graviti. Kalau tak ada graviti, Semua akan terapung. susah kita nak duduk. Susah kita nak bangun. Benda jatuh ada kuasai. Graviti menarik setiap masa. Terima kasih wahai graviti. Buat hidup kami jadi selesa. Walau tak nampak, tapi terasa graviti penting setiap masa. Syukur dan terima kasih kami ucapkan meneroka sains dan ciptaan Tuhan. Graviti bumi, daya yang menarik kita semua. Sekian persembahan daripada kami. Terima kasih.